Dengan demikian, pihak kami daripada Tadika Pita Bicara ingin menawarkan khidmatan. Pidato lah, bukan Tadika. Dewasa ini kita menyaksikan ramai pelajar yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis awal usia. A few moments later. Dengan demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini kita menyaksikan bilangan pelajar yang keciciran dalam membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Justru kita perlu memperhebat, memperkasakan kebolehan membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seawal usia. saya ingin menyarankan agar semua ibu bapa mementingkan kemahiran membaca sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris di kalangan para pelajar. Hadirin sekalian, Pita Bicara, cepat membaca. Itulah asas penting dalam membentuk generasi yang cemerlang pada masa hadapan. Membaca bukan sekadar mengenal huruf, tetapi membuka pintu ilmu, membina keyakinan diri dan melatih anak berfikir dengan kreatif serta matang. Bayangkan jika anak-anak kita di samping selain mereka memegang gadget, mereka memegang buku untuk membaca. Semua itu boleh dicapai jika anak-anak berjaya mempunyai kemahiran membaca seawal usia. Tuan-tuan dan puan-puan, menegaskan bahawa membaca seawal usia bukanlah satu paksaan, melainkan satu pelaburan masa depan yang tiada galang gantinya. Apabila kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti membaca seawal usia, pembinaan kata mereka menjadi kaya. Apabila kanak-kanak bersedia dan mempunyai kemahiran membaca, anak-anak akan berani untuk menyambut cabaran pada masa akan datang. Anak-anak bersedia menghadapi cabaran masa hadapan dengan memperkukuh kemahiran membaca bahasa Melayu dan membaca bahasa Inggeris. Kemahiran ini bukan sekadar asas pembelajaran, malah merupakan kunci untuk membuka pintu ilmu, teknologi dan peluang kerjaya pada masa hadapan. Dengan membaca adalah memberi Alah. Dengan kemahiran membaca adalah penting dalam membentuk cara berfikir, berkomunikasi dan membuat keputusan dengan lebih baik. Oleh itu, budaya membaca perlulah dipupuk seawal usia agar dapat memperkayakan kosakata, tata bahasa dan pemahaman anak-anak. Membaca adalah jabatan ilmu. Dengan membaca, kita dapat menambah pengetahuan dan memahami dunia yang lebih luas. Apabila banyak membaca, kita akan lebih yakin untuk bercakap dan menyampaikan pendapat dengan baik. Ilmu pengetahuan menjadi kunci utama kejayaan. Namun, ilmu tidak akan berkembang tanpa amalan membaca. Membaca ibarat jambatan yang menghubungkan kita dengan dunia ilmu. Manakala kebolehan berbicara pula menjadi alat untuk menyampaikan ilmu yang kita telah peroleh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup bicara, marilah kita bersama-sama menjadikan membaca sebagai amalan harian. Sesungguhnya, generasi yang rajin membaca merupakan aset penting dalam membina masa depan negara yang cemerlang. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga melur di tepi perigi, mekar indah dipandang mata. Rajin membaca setiap hari, peta bicara cita-cita kita.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.